Hello semua, nama saya Afiq dan hari ini saya akan bentangkan topik bab 3 pengaturcaraan secara ringkas. Jom kita start. Sistem koordinat. Definisi: sistem koordinat ialah rangka rujukan 3D yang digunakan mesin untuk mengenal pasti lokasi setiap titik pada bahan kerja dan arah pergerakan alat pemotong. Jenis axis: X-axis bergerak kiri dan kanan, Y-axis bergerak ke hadapan dan belakang, Z-axis bergerak naik dan turun. Fungsi sistem koordinat: menentukan titik permulaan origin bagi pemesinan, mengawal pergerakan alat pemotong supaya tepat ikut lukisan CAD, membantu dalam program CNC untuk operasi seperti perkisaran, penggerudian dan countering. Origin ataupun kita panggil dia titik rujukan biasanya ditetapkan di sudut kiri depan meja kerja. Semua arahan kedudukan dalam program CNC diukur berdasarkan origin ini. Visualisasi mudah. Bayangkan kotak 3D, X kiri kanan, Y depan belakang, Z naik turun. Okey. Kalau nak lagi faham, kita tengok daripada korang buat jari. Jari tengah ni menghala ke dada korang. So korang boleh nampak kedudukan dia. Macam jari telunjuk dia X kiri kanan, jari tengah Y depan belakang, yang Z ni atas dan bawah. So bila korang jari tengah ni menghala ke dada, korang boleh nampak macam mana kedudukan dia. G90 kedudukan mutlak ataupun dalam bahasa Inggeris kita selalunya panggil absolute positioning. Kod CNC yang menetapkan semua koordinat alat berdasarkan titik asal tetap, 0 point mesin. Setiap arahan bergerak merujuk terus ke lokasi mutlak pada meja kerja. Kelebihan G90: mudah kawal posisi alat sebab semuanya koordinat tetap, sesuai untuk pemesinan komponen yang perlu ketepatan tinggi. Kurang risiko silap arah sebab semua berdasarkan titik asal. G91 kedudukan relatif ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia incremental positioning. Kod CNC yang menetapkan koordinat alat berdasarkan kedudukan semasa spindle, bukan dari titik asal. Setiap pergerakan adalah jarak dari posisi sekarang. Kelebihan G91: mudah untuk gerakan berulang, sesuai untuk operasi yang sama berulang kali seperti zigzag, lubang berterutan. Senang buat penyesuaian kecil. Kalau nak ubah jarak pergerakan sedikit, cuma tukar nilai relatif. Kurang risiko tersalah kira posisi mutlak, sesuai untuk pemesinan kompleks atau komponen yang tidak standard. Takrif kod abjad. Okey, Afiq akan sebut satu persatu. D untuk daftar diameter alat, F untuk kadar suapan, G untuk kod persediaan, H untuk daftar papasan panjang alat, I untuk pusat arka atau data kitaran gerudi, J untuk pusat arka atau data kitaran gerudi, K pun pusat arka atau data kitaran gerudi, M untuk kod persediaan, N untuk nombor blok, terakhir adalah program number. P untuk masa tunda, Q untuk data pilihan kitaran gerudi, R untuk jejari arka atau data pilihan kitaran gerudi, S untuk kelajuan spindle, T untuk nombor alat, X untuk paksi X, Y untuk paksi Y, Z untuk paksi Z lah. Okey, untuk yang terakhir, peratus ialah permulaan atau tamat program, tanda kurungan untuk komen, garis serong untuk padang blok dan tanda koma bertitik untuk tamat blok. Definisi G-code.
G00 ataupun kita panggil dia Rapid Positioning menggerakkan alat pemotong ke kedudukan tertentu dengan kelajuan maksimum tanpa memotong bahan. G01 Linear Interpolation menggerakkan alat pemotong secara linear dengan kelajuan suapan tetap untuk memotong bahan. G02 Singular Interpolation potongan bulatan mengikut arah jam. G03 Counter Singular Interpolation potongan bulatan melawan arah jam. G04 ataupun kita panggil dual berhenti tunggu untuk tempoh tertentu. G17 ataupun XY Plane Selection tetapkan plane XY untuk pemotongan bulatan. G18 XZ Plane Selection tetapkan plane XZ untuk pemotongan bulat. Dan G19 YZ Plane Selection tetapkan plane YZ untuk pemotongan bulatan. G20 untuk inci unit, ini dia nak tetapkan unit inci. G21 untuk unit, tetapkan unit G28 untuk return to machine home, kembalikan spindle ke titik asal mesin. G49 cancel tool length compensation, membatalkan ataupun kita kata dia cancel compensation panjang alat. G40 cancel cutter compensation, mengaktifkan sebarang offset alat pemotong yang digunakan. G41 cutter compensation left, mengaktifkan offset alat pemotong ke kiri dari laluan program. G42 cutter compensation right, mengaktifkan offset alat pemotong ke kanan dari laluan program. Dan G43 tool length compensation positif, mengaktifkan offset panjang alat pemotong berdasarkan tool length offset. Definisi M-code. M0 adalah program stop, hentikan mesin sementara operator perlu sambung secara manual. M1 optional stop, hentikan mesin jika butang optional stop diaktifkan. M2 end of program, tamatkan program, mesin berhenti. M3 spindle on, hidupkan putaran alat potong arah jam. M4 spindle on, hidupkan putaran alat potong melawan arah jam. M5 spindle off, hentikan putaran alat potong. M6 to change, arahan untuk menukar alat pemotong. M7 mist coolant on, hidupkan coolant jenis kabus ataupun mist. M8 float coolant on, hidupkan coolant jenis air ataupun minyak. M9 coolant off, matikan semua jenis coolant. M30 end ataupun kita panggil rewind, tamatkan program dan kembali ke permulaan, siap untuk run semula. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Semoga penerangan ini memberi gambaran yang jelas. Terima kasih.